Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradik dan sister, hashtag cara jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Jadi hari ini kita ada contoh apa itu contact point. So contact point ni hanya untuk kereta-kereta lama. Contohnya seperti mana Pro 2 kancing. Jadi untuk anda semua, benda ni apabila terlampau lama dia tidak lagi mengeluarkan percikan api. So harga dia murah sahaja. Jadi untuk anda semua, sama ada nak tukar sendiri pun boleh, nak pergi kat kedai pun boleh. Okay, so ada dua pilihan, sama ada anda menukar benda ni seketul kepada elektronik maupun menggunakan masih lagi traditional. Okay, so kat sini ukuran dia memang ada untuk memastikan percikan tu ada. So senang sangat nak setting dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cuma luruskan benda ni pada bonggol ni. So nampak kat situ renggang dia ada. Jadi untuk memastikan renggang ni okey tak okey, so paling senang adalah anda mendapatkan bucu kertas. Bucu kertas anda selitlah kat celah situ. Dan lepas tu pastikan anda ikatlah kiri dan kanan. Gitu. Jadi lepas tu bolehlah try cuba start, tengok berjaya ataupun tak. Jadi selamat servis kenderaan anda. Good luck brother and sister.